Villa 7 bilik dengan kolam sebesar gelanggang tenis, ini jadi pilihan saya untuk buat hari keluarga. Ni ceritanya. Sebenarnya pada Disember lepas, disebabkan cuti sekolah, saya telah ambil peluang untuk bawa keluarga pergi jalan-jalan. Dan untuk cari tempat yang terbaik, saya telah pilih villa tepi pantai ni. Selamat datang ke hari keluarga Cik Sayang. Untuk lokasi kali ni, dia special sikit. Cik Sayang sewa sebuah villa di tepi Pantai Baluk, Kuantan, Pahang. Walaupun harga dia pricey sikit, dalam RM6,500 untuk 3 hari 2 malam, tapi untuk keluarga sekali-sekala memang okey sangat sebenarnya. Kalau dah buat hari keluarga, tak sahlah kalau tak ada apa-apa permainan. Jadi kami susun beberapa permainan, termasuklah tiup bola pimpung dalam cawan, bawa tepung dalam sudu dan macam-macam lagi. Petang-petang pula diorang tak lepaskan peluang jalan tepi pantai sambil layan angin sepoi-sepoi dan tengok sunset yang cantik sangat. Soal makan, apa je yang tak ada? Cakap je, dessert ada, kuih ada, BBQ tu lain cerita. Kambing, ayam, sausage, semua ada. Yang mak mestilah beraksi dekat dapur. Yang abang-abang pula masing-masing tunjuk hero nak nyalakan api. Memang meriah. Sebab kita dah dekat Kuantan, Pahang, ikan patin tempoyak wajib kena cuba. Pagi-pagi 2-3 orang dah pergi beli patin fresh dan barang segar dekat pasar. Tengok berenang lagi ikan tu. Lepas tu kita masak dan makan sama-sama. Dalam family besar Cik Sayang, ramai sebenarnya, memang pelbagai. Ada yang berniaga, ada yang baru kahwin, ada yang belajar. So Cik Sayang ambil peluang bagi diorang hadiah. Ada yang dapat food processor Philips, ada dapat periuk tefal, ada dapat rice cooker. Semua hadiah best-best sesuai dengan lapisan umur. Lama rasanya tak buat aktiviti macam ni. Rasa berbaloi. Kami plan sama-sama dan dapat berkumpul erat silaturahim sesama kita. Jumpa lagi di vlog seterusnya.